والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam berbahagia ini bersempena dengan ceramah Syawal perdana di Dewan Solat Utama Masjid Prima Saudara Kacang ini. Terima kasih yang saya hormati lagi saya muliakan Datuk Sekretari Haji Rosli Binatan, khususnya seluruh jawatan kuasa masjid dan khususnya pada ahli ulama, asatizah, tuan guru, tuan haji, puan hajat, hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah, malam ini akan kita bincangkan satu tajuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita. Namun sebelum lebih lanjut bicara saya, kita nak mengucapkan tahniah kepada anak-anak Korea kita atau ahli Korea kita yang telah terpilih menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini untuk menjadi ataupun sama-sama melaksanakan ibadah haji dan seterusnya meraih haji yang mabrur dan haji yang mabrur dan sa'i yang masyhur wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan kita doa pergi dan balik dengan selamatnya dan berada di syurga. Dan yang belum lagi terpilih, Allah akan pilih tak lama lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat semua, malam ini tajuk sangat istimewa yang akan kita bincangkan, iaitu tentang Syawal versus Syahwal. Bunyi nak seakan sama, tapi kok berbeza makna lainnya. Syawal versus Syahwal. Hadirin hadirat sekalian, Syawal ini dalam bahasa Arab, ianya adalah satu bulan daripada 12 bulan Islam. Syawal ini datang daripada perkataan syala, Syawal, syala. Apa makna syala? Maksudnya al-irtifa, maksudnya meningkat, lebih bagus, makin maju, improve, makin bagus. Itu maknanya Syawal. Syala atau al-irtifa maksudnya orang-orang yang berada dalam bulan Syawal ini sepatutnya adalah orang-orang yang sudah meningkat darjat kedudukan, amalan. Banyak lagi lah. Maksudnya kalau sebelum ini Mahkaria dan masjid mungkin agak sedikit cara, bukan penjarakan sosial, penjarakan masjid, dia jauh ke masjid. Agak baru dijejak ke masjid, bergerak masjid itu tak nampak malam ni lagi. Tapi sejak Ramadan baru-baru ini dia sering datang ke masjid. Hari subuh sampai ke Isya. Alhamdulillah tak tunggu kerja, tengah sibuk-sibuk kemari ke masjid. Dia dah mula datang. Ataupun kalau sebelum ini dia hanya datang subuh dan Isya saja, ataupun maghrib dan Isya saja dia datang. Tapi dia al-irtifaq, dia makin meningkat, dia maju. Masuk Syawal ini dia datang 5 waktu. Atau dia orang berjaya. Ataupun kalau sebelum ini dia datang, ataupun dia datang masjid, menyandar di tiang-tiang lebih banyak pada celik. Tapi tahun ini tidak lagi, dia banyak celik dari kerja. Contoh, tak apa. Maknanya dia lebih menumpukan dapat ilmu. Itu improve lah, betul-betul tak payah tengok pada tinggi-tinggi sangat. Memadailah kita ada kemajuan berbanding lepas, itu bermakna Syawal yang sedang kita berada ini bermakna. Kalau tidak sama adalah macam orang lain. Maknanya Ramadan itu adalah bulan yang semangat, masuk Syawal hilang semangat dah. Yang ada setengah masjid kadang-kadang terpaksa buat pengumuman mencari orang hilang. Kali terakhir dijumpai sembahyang raya. Lepas itu orang bulu-bulu hilang, tak dijumpai, tak dikesan rada. Bukan tak masuk. Itu ada orang kadang dia mengadu, saya hilang slipper di masjid Ustaz. Malah pergi masjid Ustaz, hilang slipper pula. Tak apa, hilang slipper di masjid, itu bermakna slipper tu pernah sampai masjid. Yang jadi masalah yang slipper tu tak sampai masjid. Aku salah tu.
hilang. Dengan tuan-tuan aku hilang sekali. Tak pernah nampak. Tak apalah dia kata terasa sangat. Dan orang ni mati pun. Muka dia terasa sangat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Cuma persoalannya sekarang adalah Syawal yang berbaki yang sedang kita berada pada ketika ini, adakah Syawal yang kita ini maknanya Syawal yang memberikan kebaikan kepada kita, ataupun Syawal yang penuh dengan syahwat? Itu soalan dia. Adakah Syawal yang sebab kalau Ramadan kan semua muka ahli syurga, semua muka tak ada syahwat, ada tu syahwat, maknanya perut kosong, mulut berbau, dia tak syaitan, kau kena ikat syahwat punya. Tapi bila syawal ni dia cobaan. Puasa bukan 30 hari, 6 hari je pun. Tapi nak cukupkan 6 macam setahun. Bila orang cukup dah lagi. Tanya member soal, alhamdulillah Ustaz, lagi sehari je Ustaz. Lagi sehari je Pak. Lagi sehari saya nak mula. Aku menyesal tanya kau soalan. Tuan-tuan semua, bukan mudah. Walaupun 6 hari je pun, kau 30 hari kau boleh sendiri kan, buka relax. 6 hari bukan senang. Baru nama itu insyaAllah dapat WhatsApp, jemput datang esok kesyukuran syawal dan sebenarnya di haji. Kami boleh, kami merah. Oh, memang mudah kat kawan tu. Jadi dia banyak ada syahwat ni memang saya ingat dia syahwat itu macam seolah-olah ada lah kena-mengena sikit-sikit pun ada. Cumanya hadirin-hadirat sekalian, mari kita berkenalan yang namanya nafsu syahwat. Secara umum kita manusia ini Allah jadikan kita ada 3 unsur. Kita manusia tak kira walau ustaz ke datuk ke asyik al-sahibul fadilah ke siapa pun, asalkan Allah ni human being, manusia biasa, awak mesti 3 unsur mesti ada. Pertama sekali dia panggil unsur roh. Roh itu kita memang ada. Yang kedua unsur akal, akal pikiran. Dan yang ketiganya disebut unsur nafsu. Itu yang saya sebut tadi, tak kira apa jawatan, kedudukan dan pangkat, 3 ini semua orang ada. Dia ada roh, dia ada akal, dan dia juga ada nafsu. Cumanya yang jadi masalahnya adalah bukan soal nafsu. Kita kata oh dalam 3 tu gaya macam nafsu ni yang patut kita tak boleh, mana boleh buang. Nafsu tak boleh dibuang. Kalau tak kerana nafsu tak nikah kita. Kalau tak kerana nafsu, memang tak ada yang makan, tidak lagi ni, tak ada. Jadi mereka ada semuanya. Itu yang dulu ada satu orang sahabat, nama dia Hamzalah. Satu hari Sayyidina Abu Bakar tanya dia, wahai Hamzalah, apa khabar kau? Khabare, how are you? Apa khabar kau? Apa jawab dia? Hamzalah dah munafik dah. Sudah. Dia kata dia dah munafik. Dan bisa kau cakap kau munafik? Kata Hamzalah, mana tak munafiknya? Aku duduk depan Nabi, duduk apa? Behave, sopan. Macam ni lah, duduk mulut depan wiri. Tak kalau wiri apa bila Nabi. Oh iya juga, kalau duduk kawatong semua kan. Tapi itu depan Nabi, balik rumah jumpa anak cucu, gaya mana dulu, rumah siapa dulu? Jadi aku ni macam munafik rasa. Dia rasa dia munafik. Kata Abu Bakar, aku pun sama. Aku pun macam tu. Aku duduk dekat Nabi semua pun kau juga. Pergi balik jumpa anak cucu jadi happy semua itu ini. Kita dah munafik gaya ni. Dalam dia orang jumpa dengan Nabi, dia orang mengadu, ya Rasul, kami ni jatuh munafik ke? Ini tempat muka perangai macam ni. Duduk sini lain pula perangainya. Nabi berpesan, Nabi kata, kalaulah engkau boleh berperangai sama macam kau duduk dekat aku, kalau kau mulut banyak zikir, atau kalau pergi ke pasar malam, pergi lotus, pergi pasar, subhanallah, lasafahatumul malaikah, malaikat akan bersalam dengan kau. Apa sebab malaikat bersalam dengan kau? Kerana malaikat ingat member dia. Sebab yang berzikir siang malam itu malaikat saja. Itu malaikat. Jadi
Pak Haji sekalian, tak payahlah untuk berbicara di sana, untuk malaikat kan? Dia ingat tak? Itu beza sebab malaikat dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu. Tapi kita manusia, ini istimewa. Akal ada, nafsu ada, roh pun ada. Cuma yang jadi masalahnya adalah terlalu mengikut nafsu. Ini salah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah terlalu mengikut nafsu. Surah Asy-Syura ayat 15. Malah dalam hadis pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut salasun muhlikatun, 3 perkara menjahanamkan hidup engkau. Maknanya siapa buat 3 perkara ini, hancur hidup kau. Tak kira siapa, ustaz, hancur hidup. 3 perkara kalau dibuat. Apakah 3 perkara tersebut? Termasuklah syuhrul muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i binafsi. Pertama sekali Nabi kata, engkau kalau kau buat ini, hancur hidup. Nabi yang sebut, ayat kompong tadi. Pertama sekali Nabi kata, engkau keterlaluan kedekut. Kedekut yang melampau sangat, ataupun kau ada sifat kedekut yang ditaati. Senang faham kedekut dia apa? Tak hidung asin, tangkai jeli, macam itulah. Dekat Piramli buat filem Haji Bakhir Bed lepai kedekut. Dalam Haji Bakhir Bed lepai. Oh, banyak lepai mana ni? Lepai kedekut lah tu. Piramli cerita yang menyindir betul lah. Bayangkan, kita pun ada member kadang kita ajak pergi makan, ajak pergi ngerti. Lama dia masuk tangan. Lima hari semua, sambung lama. Kita pun tak larat nak menunggu dia, kita pun bayar QR. Bayar, dia pun, tak payah. Itu trik lama. Konon-konon pergi takkan buat lama. Memang itu first and last nak ajak dia. Kita faham, ada orang yang kedekut. Ini ada apa saya, kedekut tu. Orang tak nak kawan, sekarang ni pun orang suka kawan kedekut ni. Tak tahu betul kau okey, saya tak tahu lah. Itu satu. Yang keduanya adalah Nabi kata, orang kalau dibuat perangai ini hancur hidup. Wahawan muttaba'un, terlalu mengikut hawa nafsu. Dan yang ketiga, wal i'jabul mar'i binafsi, takjub dengan diri sendiri. Bajet bagus, short sendiri. Duduk depan cermin, patutlah ramai tengok aku. Handsome rupanya dengan Syafiq kain macam tu. Ini badan memang cakap patutlah. Azan, macam TV yang suara. Orang yang jangan lagi dinasih. Kau syok sendiri. Macam tu punya perangai tak bertobat, tak berubah, hancur hidup. Tapi yang kita nak garis bawakan, yang kedua tadi, iaitu terlalu mengikut hawa nafsu. Tuan-tuan, Nabi SAW, Nabi sendiri siap ajar satu doa. Bagus, dengan rakan-rakan lagi pun masuk dengan guru bahasa. Nabi siap ajar doa. Doa apa? Doa minta berlindung daripada jahat diri. Artinya, diri kita ini ada potensi nak jadi jahat. Walau kopiah sebelah atas kepala pun tanduk ada. Naughty itu bukan jahat. Naughty. You know naughty? Nakal tu ada. Kadang-kadang pergi kenduri kahwin ke apa tengok pengantin pun dia, tengok mak pengantin pun dia. Pengantin tu belak kain ke belak. Dia panggil kain hailan. Kerja halal, kerja haram. Tengok pramugari punya jalan berperangkul. Tidak dia tutup penuh, dia halal. Tidak seserah sikit, jadi haram. Jadi hailan. Awak tu pakai kopiah, tengok juga dia tu ustaz yang pertama tak pegang, yang kedua yang haram. Engkau memang nak tunggu yang kedua apa? Itu yang dia pegang sejak berbalik dulu. Pelik tu. Lagi tadi, doa Nabi aja. Doa minta berlindung dari kejahatan diri. Apa doa dia? A'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Ini kan? A'udzubika min syarri nafsi, aku minta berlindung padamu ya Allah daripada jahat diriku sendiri. Maknanya diriku sendiri ada jahatnya. Tapi barangkali sering dengar kuliah
sering dengan tazkirah, baru nak rapuh sikit, jimat isi-isi malaikat astagfirullahaladzim. Nama baru nak tahu duit kata baru. Orang baru kan bohong dia awak. Astagfirullah. Dia ada nak buat itu, tapi akan minta kepada Allah. Sebab Allah yang menciptakan kita. Wa syarri syaitan wa syirkihi, dan kejahatan syaitan dan juga teman-teman sekutunya. Dia sebenarnya tuan, kadang orang terkeliru. Ustaz, apa beza bisikan nafsu dengan bisikan setan? Maaf, syaitan. Setan lain lagi, syaitan. Apa beza bisikan nafsu dengan bisikan syaitan? Kata para ulama, bisikan-bisikan ini dia ada perbezaan dia. Nah, bezanya macam mana? Kalau bisikan syaitan, dia lebih kepada memberikan idea. Dia memberikan cadangan. Dia tak buat, tuan. Iblis berzina. Syaitan ambil duit haram? Tidak. Iblis pernah rasuah, menerima rasuah? Tidak. Kita. Salah dia apa? Sombong. Salah dia apa? Berlaka. Takabur, itu saja. Dia tak terlibat dengan pengubahan wang haram. Tidak. Dia tak terlibat dengan cuci duit semua. Dia tak tahu kalau dia tak terlibat itu semua. Lalu kau yang terlibat. Siapa kau itu yang terbagi. Dia risik saja. Dia buat kita. Nak beritahu lah bawah sangat kesihatan kan. Sudah-sudah sini Allah bawah dia pun, melaknat dia pun, Allah teringat. Dia tak pernah buat itu semua. Syaitan tak kacau diri orang. Penyolor, penyendar, tidak. Dia tak kacau hati ikut sendiri, tak kacau. Dia risik saja, dia kita yang buat. Jadi yang lebih buruk sama dia, bukan kita. Dan dibagi iman, dibagi akal, dibagi ilmu, wahyu siap, masih memilih kejahatan. Itu. Jadi syaitan ni dia bagi idea. Baik itu, mana Ustaz? Tahu pula Ustaz masih mana syaitan pula. Dulu kan ada buku bercakap dengan jin dulu kan. Dengar tak ada buku kan? Dia baca Quran semua ni. Ada baca surah lain apa? Bercakap dengan jin. Ada cerita dia, ada sedap bukan buku tu. Muka jilid lah. Dia cerita macam-macam. Tapi ini berdasarkan Al-Quran. Macam mana syaitan ini bagi idea? Kalau tuan-tuan masih ingat, Nabi Adam dan Hawa kan dibujuk supaya makan buah larangan. Ya, Tuhan larang daripada mendekati pokok tersebut. Syaitan tahu ada poin. Adam tak boleh pergi. Syaitan kan gitu, dia tahu apa kita punya pantang. Yang tu yang dibujuk. Laki-laki tak boleh kacau perempuan. Apa kita bujuk kasih dia kacau. Ada videonya. Maka dia kata, ini yang Adam. Dia pujuk, Adam, Allah, makanlah buah larangan. Kan nanti korang kekal duduk dalam surga, tak pergi mana-mana, cantik macam malaikat semua. Nabi Adam mana? Percaya tak tinggi kan? Tapi hujung ayat dia kata, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah pada kalian berdua, wallahi, apa yang aku cakap ini benar, dan aku di kalangan penasihat. Surah Al-A'raf ayat 21. Iblis kata apa? Apa aku cakap tadi itu sungguh. Wallahi. Kita kalau mari orang bersumpah depan kita, goyang kita siap di Quran dia tak tahu. Takkan saya tipu lagi ni sumpahnya. Bukan kita kira itu sumpah Allah apa tak itu. Kira dia cerita lah, hari ni tetek batal betul kan. Esok sudah sini pula, tanya video pula, kesian. Tak tengok piramid yang silap. Saya pun tengok video Rasulullah sebenarnya. Tapi macam tu lah, ada sumpah-sumpah ni mainannya. Mana dia? Kita kan bersumpah-sumpah ni kita takut, besar implikasinya. Iblis dia bersumpah. Dan dia saya cakap lagi, aku di kalangan penasihat. Kita kadang dengan ayat-ayat nasihat ni kita jadi lemah. Kalau aku jadi kau, aku cerai dia perempuan tu. Tinggal dia bini tu, kau cari perempuan lain, kau main sebab apa? Tapi aku cakap ni aku nasihat saja sebagai kawan.
Macam iblis lah kena ya. Betul, benar juga itu. Kawan yang baik itulah orang kata punah sehat, bukan pernah sehat. Awak ni iblis macam ada chemistry lah. Itu iblis. Syaitan sama lah. Dia tidak mengajar, tapi memberikan idea-idea. Kenapa itu perempuan cantik? Aku kasih kau idea. Kau pergi, kau minta nombor telefon, kau stop dia Facebook, social media, kau ambil hati dia, beli goreng pisang, dia nasi lemak, kau beli 10 bungkus, dia hati baik. Kau ni, saya suka dengan kalau ibu tu kan. Aku ni kenapa? Jadi yang kedua, itu bisikan setan. Aku yang berkaitan. Yang kedua, beza dengan bisikan nafsu. Nafsu lain. Nafsu ini kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh melakukan kejahatan. Kata para ulama, atau Syekh Muhammad Tawali Syahrawi kata, nafsu ini dia memujuk bagaikan budak kecil. Selagi tak dapat, selagi itu dia pujuk. Itu. Kita tengok budak kecil. Dia tahu bapak dia gaji bila. Sekali bapak dia gaji, berguling depan kedai mainan. Sampai bapak dia rimat, akhirnya beli. Betul tak? Itulah nafsu. Dah bawa sampai dalam sembahyang. Bawa sembahyang. Fikir lagi. Cantik pula kalau beli dapur macam tu. Kita pun balik ke open house tu. Sofa, cantik pula dapat sofa macam tu. Lepas tu lupa kan? Nafsu tu. Agak ramai yang masa sujud tu nampak. Kalau nak rokok tu tengok handbag kawan. LV lah, Gucci lah. Ni. Ataupun telefon pula, mana ada putih dah sekarang, warna macam-macam. Siti Khadijah, lama cinta apa? Semua sedap. Dia memujuk. Beli bukan handbag itu tak nak dibeli. Di rumah ada 12. Maknanya yang dia akan beli itu yang ke-13. Benda tak perlu kot, tapi dia pujuk sampai dapat. Tengok macam kami lelaki, sungguh-sungguh. Kami pakai apa yang ada, betul tak serius. Saya bawa orang jantan ini memang sungguh-sungguh. Ada kalau pergi beli seluar dalam, kami nak pilih. Saya tak nak pilih ambil mana ada. Yang ada pun pakai tak, saya tak tahu. Memang sungguh lah. Kalau kita jual, kalau kita benar. Dia pujuk gitu, nafsu gitu. Tapi kalau sebut syahwat, dia next level pula. Dia satu fakulti yang lain pula. Nafsu satu hal, tapi nafsu syahwat. Kata para ulama, syahwat ni pula dia lain sikit. Dia macam mana lain dia? Masih lagi dalam lingkungan keinginan, rasa teringin, rasa membuat-buat dalam hati. Itu nafsu. Tetapi kalau syahwat ini dia lebih kepada teringin, membuat-buat kepada benda-benda yang menyeronokkan, menyedapkan, memuaskan jasmani dan emosi. Apa contoh dia? Banyak. Saya contoh antara banyak. Pertama sekali sebagai contoh, yang kata contoh nafsu nafsu syahwat tadi. Pertama sekali adalah, saya nak cakap lebih pun susah juga. Tak lama kita nak buat ni. Dia gini, nafsu makan. Slow dapat. Kami bersama pun susah nak buat benda macam ni. Kami pun terlibat juga dalam usaha arah itu. Tapi kita sebutlah macam mana lebih kurang. Makan tetap tidak salah. Yang jadi salahnya apabila kita keterlaluan. Saya ingat itu masa Ramadan itu buffet Ramadan. Orang belanja disclaimer saya orang belanja. Kalau ustaz kena duit kot, orang belanja hotel lah. Kalau itu jalan pun hotel lah. Dia pula mahal rupanya. Buffet Ramadan ni mahal. Ada yang 150 ada. Betul-betul dekat Kuala Lumpur, dia pun saya kira 200 lebih pun ada. Per head.
Satu kepala RM200 untuk buka puasa. Apa benda kau makan tu agaknya disuapkan pun. Kau itu tolong suap tu pakai RM200. Selaku semua pun heaven. Jadi saya tengok dah bayar beratus-ratus, takkan kita lipat. Kita mau pergi bahasa kat kajang tu banyak. Dia ambil Allah. Cekro tidur lampu. Nasi tu, dia ketang tu perlu nasi. Ketang tu perlu nasi dengan main lah. Kambing pula macam-macam, kambing golek, kambing merah, kambing tidur, segala kambing. Tu yang kadang bila terawih tu masa sujud tu keluar cincau pun hidung. Keluar tu banyak sangat kesambung tu. Ya Allah, ya Allah. Dia sebenarnya kita bukan anti pada makan, tapi sebab ada nama dia syahwat, makan ni salah satu daripada syahwat. Makan nasi syahwat dan berikutnya. Sebab kata para ulama, punca kepada banyak penyakit dalam kehidupan ini adalah soal makan. Kata Al-Harith bin Qaladah, satu orang tabib ini doktor lah lebih kurang zaman Nabi dulu. Dia kata al-ma'iddatu baitud da' wal hidyatu ra'sud dawa. Perut ni adalah sarang penyakit dan berpantang adalah baja segala ubat. Dia kata apa? Perut kita ni sarang penyakit dan berpantang itu adalah baja segala ubat. Maknanya, tak maaf. Betul yang duduk dekat saya ni kan mungkin ada yang yoga lah, ada yang brisk walking lah, ada yang macam-macam lah, senaman itu, belang itu, malam apa. Tapi kalau makan tu tak dijaga, asal jaga makan, bukan jaga makan, asal jaga terleluk mengakan macam. Nampak gayanya, risau juga tu boleh bawa mengundang macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit, tanam bunga dalam basuh, bunga melati, bunga pandan. Jangan diikut hawa nafsu, kelak nanti binasalah badan. Sebab itu bukan apa, dia soal banyak sangat makan ni akan mengakibatkan penyakit lah. Sebenarnya lagi kita di Malaysia ni tuan-tuan. Orang Malaysia sekarang ni tak maaf. Tak apa nak sihat sebenarnya, tak apa nak sihat. Mau tak apa sihat tuan-tuan, makanan tengok seluruh studi kadang kita pun tak tahulah apa jenis makanan korang ni. Cheese cake, salted cake, chicken cheese, lele, pavlova, Maggi carbonara, apam balik premium, nasi goreng butter, takoyaki, okonomiyaki, apa Thai boat noodle, produk samyang, modern, bibimbap, capcay, ramen. Apa isi tu? Gula sekarang tahu tak tu semua tu gula. Dia terus ni dia memang wajah tu dah panik lah kan. Dia tak payah gula lah. Ini masalah ni. Betul-betul ni saya share je lah ya. Tapi kita ni makan tu jangan balik lah. Ni dah bawa kita ni sahabat kita lah. Saya kena amanah dengan ilmu. Di Malaysia kita ni tuan-tuan 3.9 juta orang yang umur 18 tahun ke atas mengidap diabetes. 18 tahun ke atas, muda-muda. Kalau dulu-dulu biasa kita dengar orang itu emas ya, kebanyakan asal kencing je, kencing mana pun datang. Yang kena kencing pun banyak, tapi banyaknya kencing banyak kena skema. Duit banyak buat Indonesia, RM1,000 semua. Skema pelaburan itu ini semua. 3.9 juta rakyat Malaysia. Kalau orang tak hebat, juta orang rakyat Malaysia yang mengidap diabetes. 6.4 juta darah tinggi. Semua muda-muda umur 30-an lagi dah. Saya ingat, dia sebenarnya begini. Ustaz tu, kalau dah penyakit macam Ustaz, ketentuan Allah. Terima je Ustaz, dia tak boleh terima pula musibah Tuhan. Dia pakai kitab mana ni? Dia kata begitu. Sedap betul nak jawab begitu. Tuan-tuan, saya beritahu, akibat pada ramai masyarakat kita jatuh sakit, kita akan mengalami masalah tenaga kerja yang berkurangan. Tenaga kerja yang makin berkurang. Kalau dah sakit banyak, ambil IC banyak. Sakit itu, sakit ini, jantung tu bapak tinggal balik. Duduk tukang bahu. Sakit banyak betul lah.
Macam mana kau nak kerja? Gaji tak? Tak boleh macam tu. Lepas tu masa kita kena jaga kesihatan. Tambahan pula ini bakal jemaah haji. Orang haji itu kan 97% fizikal. Jalan kaki semuanya. Jalan kaki. Melontar saja pergi balik mau 10 km. 10 km. Itu yang untung tukang urut nanti. Cari kemah-kemah tak mana ada tukang urut. Oh nyanyi yang dia apa. Sudah. Tapi keadaan tuan. Sebab itu kena jaga kesihatan daripada sekarang lagi. Kalau tak tuan jaga kita pun akan mengalami banyak kerugian. Tuan ini saya dengar begini kawan-kawan kita yang buat haji. Rupanya kos untuk menanggung orang-orang yang ada penyakit-penyakit kardiovaskular, dia panggil diabetes, kanser ni semua. Bukan sikit Kos rawatan untuk dia orang saja 100.8 bilion ringgit. Itu nak tanggung orang sakit. Mana datang duit nak tanggung orang sakit? Cukai. Siapa bayar cukai? Semua. Untuk orang sakit. Untuk kos apa tuan? Rawatan hospital kerajaan, klinik kesihatan, ubat-ubat subsidi, tanggung dialisis, rawatan susunan, pemberdayaan. Pakai di mana? Duit pembayar cukai. Lalu alangkah boleh kalau semuanya sihat, duit itu dapat dijimat, digunakan untuk ke arah yang lain. Kenapa hisap semua kan? Dan kalau kita lah tuan-tuan tak nak cerita sisi maknanya mari jaga kesihatan. Jangan membujuk lalu beritahu sapu, kita bujuk. Segala datang ni lah yang berkaki 4, kaki 2 telan semua makan tu. Dia ada beragak-agak sikit lah. Dia ada apa ni, ada beringat sikit lah. Makan sebelah, makan. Tapi jangan sampai keterlaluan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan melampau. Sebab soal makanlah antara penyebab kenapa moyang kita Nabi Adam dan Hawa diusir dari syurga. Soal makan. Makan buah larangan, makan. Ya, salah satu cabang bentuk syahwat adalah soal makan. Tapi yalah, benda makan ni tak boleh nak awak sangat. Memang budaya adat orang kita. Orang kita memang dia suka rangkul orang dengan makanan. Lepas tu kalau tuan-tuan pasal nenek moyang kita memang daripada dulu lagi. Asal datang je perempuan mesti ada makan. Kalau ustaz bersyukuran dia kot, dah orang meninggal pun ada makan. Namanya disku mayat. Makan juga tu. Disku mayat dia panggil. Dia panggil disku mayat. Ada juga makan. Hidang juga makan. Pantang kau jangan keluar rumah aku lagi kau tak setelah secara hati. Kenapa? Jangan dulu budak-budak yang berita TND dulu kan, main baca berita kan. Kalau pergi kampung-kampung ada lagi nenek-nenek sekarang bilang, duduk minum dulu. 40 rumah dia pergi. Memang kencing dah. Jadi kencing pula tu lah. Kena minum sekarang. Orang tua-tua dia pandai semua sibuk lah. Pandai lagi. Orang dulu memang dia jaga semua pakai. Yang kedua kata ulama, yang dimaksudkan juga sebagai syahwat selain daripada bab makan, yang keduanya adalah iaitu keterlaluan sangat dalam hiburan. Syahwat juga. Hiburan ni macam-macam tuan-tuan, hiburan. Baik itu dalam Quran Tuhan sebut ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Ketahuilah kehidupan dunia ini tak lain adalah permainan dan hiburan yang melalaikan. Memang lalai semua dunia ni, tapi bab lalai ini jangan hanya tengok anak-anak muda saja. Kita yang pernah muda ni pun ada lalainya. Jangan nenek-nenek dulu memang fokus ibadat. Telefon mak buat apa, mak sini lagi nak khatam Quran. Bagusnya. Mak balik mana? Balik Busra. Masya Allah. Memang bagus amalan tu. Nenek sekarang pun ada juga amalan baca Quran, tapi dia pakai handphone. Baca Quran pakai handphone. Baru mula baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Shopee. Shopee. Tekan beg kuning, tukar. Maknanya semua muka tak ada pelik saya. Kan tak biasa je tukar beg kuning tu. Selera telefon. Ada lalai tu 10, 11
Syekh lah, dia dah dapat collect point-point apa gitu kan. Shopping sale, Black Friday, macam-macam istilah. Itu pun lalai namanya. Budak-budak ada lalainya. Tapi sekarang ni saya tengok lalai budak-budak sekarang dah siap semua macam tadi. Macam kita dulu tengok juga, mungkinlah yang era 70-an, 18-90-an, kita dulu tengok hiburan-hiburan itu apa-apa pun. Saya ingat sekitar 11 jam 12, habis kita lagi dalam bulan, jalur-jalur. Ataupun keluar terbuat yang habis tutup siaran. Betul orang dulu ada aman. Dan tak ada apa yang dibuat, mari kita buat siaran kita. Sekarang 13 episod. Nanti dulu 13 episod season pertama. Season kedua yang mati hidup lain. Tidak pun nak mati season ni. Rupanya panjang punya season mimpi rupanya. Aduh, dah apa lagi. Memang lalai betul lah. Memang lalai semua. Sebab itu orang tua pesan dia kata, apa tanda manusia yang malam, masa habis terbuang-buang, apa tanda manusia yang membuang waktu, tanda hidup nak jadi hantu. Memang sia-sia betul kehidupan. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW pesan, kita jangan sampai jadi manusia yang terlalu lalai dengan kehidupan, sampaikan masa tu berlalu dengan penuh kerugian, tak ada pengisian apa-apa. Nabi sebut adalah masuk isyak kita beri laluan pada saya isyak terlebih dahulu, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini insya-Allah.
الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية والرفيع وحسن مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita menyambung tajuk kita malam ini berkaitan tentang Syawal versus Syahwat. Hadirin semua, tadi saya sebutkan salah satu daripada cabang-cabang Syahwat itu termasuklah orang yang terlalu berlalai-lalai dengan kehidupan. Sebab itu dalam satu hadis baginda Nabi sebut, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Nabi kata takkan berlakunya kiamat sehinggalah masa itu terlalu begitu pantas sekali. Pantas yang bagaimana? Fatakunu sanatu kasyahri wa syahru kal jum'ati wa takunu jum'atu kal yaumi. Masa yang cepat itu terasa bagaikan setahun itu macam sebulan. Sebulan rasa macam seminggu. Seminggu rasa macam sehari. Sehari rasa macam 1 jam. 1 jam dirasakan seperti satu sambaran api sekelip mata. Riwayat Imam At-Tirmizi. Para ulama bincang, adakah ini bermaksud dunia nak kiamat, tempoh masa kita 24 jam tu dia jadi 20 jam ke, dia jadi 15 jam saja ke? Tidak. Sama macam dulu-dulu juga. Tapi adalah kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud masa tu terasa cepat, Allah mencabut keberkatan waktu. Allah cabut keberkatan waktu dengan kebanyakan manusia ini lalai dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Tahap lalai kita dengan kehidupan ini bukan biasa-biasa. Bayangkan, ada orang rajin, dia buat kajian. Dia kata kalau kita ini orang Malaysia kan pura-pura umur 75.3 tahun. Maknanya umur yang standard lah, pura-pura. Ada yang lebih pada itu pun ada. Tapi pura-pura umur rakyat Malaysia 75.3 tahun. Daripada jumlah tersebut, kalau seseorang itu daripada dia lahir, kalau dia meninggal umur 75 tahun, bermakna dia makan dan minum sahaja 4 tahun 6 bulan. Dengan nisbah sehari 67 minit dia makan. Makan yang makan betul-betul makan lah. Maknanya yang makan pagi, makan petang, kudapan, sarapan, sifat malam. Kapan tu? Berapa banyak makan? Itu tak termasuk lagi makan tengah ceramah ni sebab dalam masjid. Kalau kadang saya ceramah kat stadium ke dewan terbuka, mulut semua kacang kuda. Ustaz tengok dia kejap, dia berhenti. Dia berhenti kejap, munyah banyak. Mulut macam orang kulit. Makan dengan popcorn ni. Makan minum 67 minit. Kalau di sport, meninggal 75 tahun, 4 tahun 6 bulan makan saja. Tengok TV 8 tahun 4 bulan dengan disebut sehari 2.8 jam. Tengok handphone 3 tahun dengan disebut sebulan 32 jam. Maknanya sehari kurang lebih dalam 3 ke 4 jam. Scroll. Mana sedap. Jadi fikir kan itu kerja gosok. Gosok. Bini lalu buka berita Palestin sekejap. Bini jauh sikit, lain pula dia buka macam lah Ustaz pengalaman ke? Biasa dengar dalam cerita. Tidur saja, ini dahsyat. Tidur saja 26 tahun dengan nisbah sehari 8 jam. Ini tak termasuk tidur dalam bas, tidur dalam solat, tidur tengah-tengah ceramah. Ini golongan yang masa-masa tu sekejap. Kita lagi dia marah saya ni. Ceramah pendek. Ini pendek. Bukan dia pendek masalahnya. Dia mula-mula saya bagi salam, dia jawab. Lepas tu dah lama pula, dia masih bagi salam pula. Dia pelik, kenapa salam lepas salam? Sepanjang. Maknanya dia sudah berpindah ke alamat lain. Aduh, macam tidur tak salah. Tapi jangan tak kontrol tersebut. Tapi ini sekadar muhasabah muhasabah. Tadi yang saya sebut, makan, tengok TV, tengok telefon, tidur, macam lagi. Kita dan Allah Ta'ala, ini buat perbezaan sikit. Kita dan Allah sejauh mana? Kita jangan ambil semayang. Satu rakaat semayang sekali berapa minit? Satu rakaat berapa minit? Paling pemalas, kalau saya kacau ayam lah 2 minit lah, 2 minit. Ikut imam banyak sikit lah 2 minit lah, ni yang cakap ayam ni lah 2 minit lah. Satu
waktu rakaat ada 17 rakaat semua. 17 kali 2 34 minit. Itu sehari punya sembahyang. Dalam satu hari ada 1440 minit. 1440 minit untuk Allah 34 minit. Bersamaan 2,36% saja untuk Allah. 2% untuk Allah. Selebihnya untuk apa? Untuk apa? Lalu nak surga paling tinggi. Ini persoalan. Adakah syahwat ini diisi dengan mendekatkan diri kepada Allah? Atau mereka langsung semua yang makan yang bubur itu kita langsung mengungkap tadi. Sedap, jika kita lama cerita kisah-kisah kejatuhan orang tentang kau biaya. Bercerita memang sedap. Kita orang kan. Dia takut hangus ya pahala puasa Ramadan kita yang terlalu akibat dosa-dosa dalam syawal. Berapa lah tu tadi berapa lah tu bilang 1,000 lah ni sama dia memang insaf semua ni. Sebab itu saya berbesar lagi saya dan kita semua jangan sampai kita jadi manusia malam masa hati terbuang-buang orang khianat meningkat lupa ibadat jangan gitu. Masa kita ni tuan-tuan, kalau ikutkan keturunan, kita ni memang keturunan orang yang suka hiburan. Tak nafi, kita memang suka hiburan. Apa ya, tragedi Melayu, profesor dulu ni buat kajian. Orang Melayu dia memang suka benda tahyul. Dia memang suka hiburan. Dia suka benda-benda kuat. Apa-apa lah, apa-apa tahyul, dia kuat lah. Ini orang ni, kawan kau, kaki bau, benda kuat dia suka. Benda tahyul dia suka berdiri sendiri saya kalau sama dia pun tak laku kan kalau ada buat pameran gitu memang laku dulu orang suka dia suka dan juga dia suka hiburan walaupun dia 6 kali pergi haji dia suka hiburan pergi kenduri kahwin dia memang pula DJ pam hanya dia ni dia tanya ni bekas tak apa haji yang tadi dia suka hiburan haji orang yang cakap goyang balik betul kita tak ada ceramah hiburan tak mesti nyanyi ceramah boleh dalam itu ada lawak ke hiburan lah cuba berlawak ke An-Nabatu maka An-Nabatu pasal-pasal satu semua balik kalau dia tak bisa pakai apa tak balik dulu nak makan dia boleh tak dia hiburan bawah ni memang suka gitu dia memang suka tapi jangan sampai hiburan tu melalaikan hatta kalau menyampaikan kuliah sekalipun dia tak cakap tak lawak apa tak ceramah ni ayat Quran langsung tak ada hadis Nabi langsung tak sebut awak ni kuliah apa ceramah tu kena awak tak betul kena ada ayat Quran disebut hadis-hadis disebut sandaran ulama kena ada tapi jangan sampai melampau itu saja. Ini yang kedua. Dan yang ketiganya, kata para ulama lagi, antara cabang-cabang syahwat juga termasuklah apabila seseorang itu dia ini menjadi seorang yang dipanggil gila terhadap puji-pujian ataupun dipanggil hidup ini menginginkan kemegahan. Dia sebenarnya benda itu syahwat sebenarnya. Dia nak hidup dia watasal surut kebanggaan. Bangga. Bangga, siapa tak bangga? Tak. Dapat bakal calon menantu pula kerja besar, big company, board of director, CEO ni pun ada. Jangan joki tu. Awak menantu dia apa? COD lagi tinggi dari CEO. Jadi orang kan? Dia kalau cikgu orang, ada segala umur yang tak. Dia bangga, itu syahwat tu lah ikut tu. Kadang buat open house, seronok dia kenal. Cantiknya ni, kita baru beli cantiknya, dah dibahas sikit, dia suri tak. Contoh, lampu cenderia, cakap kampung. Lampu bawah, dia suka tu. Bunga. Cerita akan terasa. Ada memang gitu, tapi ini menjaga agar Ramadan kita punya pahala tidak dicemari. Sebab itu kalau tengok Allah Subhanahu Wa Taala tegur, jangan kita sahabat-sahabat Nabi pun Allah tegur.
ketika mana dalam satu peperangan, ketika itu orang Islam jumlah mereka ramai, jumlah umat Islam, jumlah tentera Islam ramai. Ketika itu orang Islam, tentera Islam, dia macam overconfident. Kalau dulu masa perang Badar, dia macam ada 50-50. Tapi masa dalam satu peperangan ini, tentera-tentera Islam seolah-olah mereka rasa macam perang Brunei kan. Dia orang rasa macam overconfident. Kita mesti menang dia. Ramai. Kita ada nombor yang ramai, mesti menang dia. Oh, Allah tegur. Tak boleh macam tu. Mana-mana siri kejayaan bukan sebab engkau. Ini kerana campur tangan Allah dalam usaha kamu. Ada Tuhan tegur, sahabat Nabi yang ahli syurga tegur, Allah tegur. Jangan berbangga-bangga, jangan. Rumah kau yang besarnya, apa ada pada nama dan gelaran. Kerana gelaran terakhir kita adalah Allah Yarham. Apa ada pada wajah yang cantik, wajah terakhir kita adalah tengkorak. Apa ada pada pakaian yang cantik, yang anggun menawan, pakaian terakhir kita ialah kain kapan. Dia di samping kita tak tahu lah Allah itu dah proses dia. Dan bisa kalau kamu samping itu pakai apa? Saya pun saya pakai samping jadi orang aku tak tahu. Alright. Apa guna kenderaan yang mewah? Kenderaan terakhir kita adalah jenazah. Apa ada pada follower yang ramai, pengikut yang ramai? Kerana yang akan ikut kita ke kubur adalah amalan. Jadi tak payah nak berbangga-bangga sangat. Bangga berlebihan itu salah satu cara syahwat. Jadi saya berdoa kepada Allah agar saya yang bercakap dan kita semua dalam keadaan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja. Apa sahaja bentuk-bentuk puji-pujian orang terhadap kita, kembalikan semuanya kepada Allah. Paling mudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak warung sikit. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Itu kan bunyi macam